Apabila Ukraine menyerang loji penapisan Omsk, kami semua kagum dengan kehebatan serangan itu. Sebuah negara yang hanya 4 tahun lalu tidak mempunyai senjata jarak jauh yang boleh menyerang Rusia di wilayahnya sendiri, kini telah berjaya menyerang sebuah loji penapisan yang terletak ribuan kilometer jauhnya di Siberia. Soalan pun timbul, bagaimana Ukraine melakukannya? Jenis drone apa yang digunakan? Sekarang kita sudah mendapat jawapannya. Tiada apa-apa lagi di Rusia yang selamat, kerana Ukraine telah membina sesuatu yang pertahanan udara Rusia tidak dapat hentikan. Satu raksasa sejauh 3,400 km yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Rusia tidak boleh bersembunyi daripada ribut yang bakal tiba apabila Omsk menyaksikan Ukraine menghantar mesej bahawa mereka kini boleh menyerang hampir setiap sasaran utama di wilayah Rusia. Ukraine mempunyai drone baharu. Lupakan itu, ia bukan drone baharu. Ia adalah versi baharu daripada drone yang telah digunakan oleh Ukraine untuk menyerang Rusia selama berbulan-bulan, iaitu FP-1. Drone itu kini mempunyai sepupu baharu dan ia telah memberikan keupayaan serangan yang lebih mendalam kepada Ukraine berbanding sebelum ini. FP-1ER kini telah tiba dan ini adalah segala yang kami tahu tentangnya setakat ini. Petunjuk pertama bahawa sesuatu yang baharu berada di langit Omsk datang daripada pengasas bersama Firepoint, Denis Stillerman. Ketika asap mula naik di kilang penapisan Omsk, Stillerman menggunakan X untuk menyampaikan mesej yang ringkas tetapi mengubah permainan. Kilang penapisan Omsk bertemu dengan FP-1 yang baharu, katanya. Dan beliau menyusuli dengan mesej kedua yang hanya menyatakan 3,400. Dengan itu, kami mendapat gambaran pertama tentang apa yang kini digelar sebagai FP-1ER. Versi jarak jauh bagi drone FP-1 milik Firepoint bukan sahaja sedang dalam pengeluaran, malah ia sudah berada di udara dan ia telah membuktikan dirinya sangat tepat, amat berkuasa dan mampu bergerak beribu-ribu kilometer sambil mengelak setiap sistem pertahanan udara yang cuba diletakkan oleh Rusia di laluannya. Satu-satunya perkara yang telah disahkan oleh Firepoint mengenai drone versi ubah-suainya setakat ini ialah jaraknya. 3,400 km adalah kira-kira 3 kali lebih jauh daripada jarak asal FP-1 boleh terbang, lapor Euromaidan Press. Dan itu sudah cukup untuk menakutkan Rusia. Ukraine kini mempunyai drone yang boleh menyerang setiap kemudahan ketenteraan, minyak dan pembuatan utama Rusia di barat dan tengah Rusia. Selain itu, Stillerman tidak mendedahkan terlalu banyak. Namun, penganalisis yang telah meneliti dengan lebih dekat beberapa imej yang kita ada mengenai FP-1ER ketika dalam penerbangan, mendedahkan bahawa terdapat beberapa perbezaan utama yang membezakannya daripada FP-1 asal. Salah seorang penganalisis itu ialah akaun Grandpa Roy DX yang dikenalikan oleh seorang pakar drone yang berpangkalan di Kanada. Roy telah meneliti dengan teliti sayap FP-1ER dan beliau menyedari beberapa perbezaan utama. Sayap drone baharu ini jelas lebih panjang berbanding dengan FP-1 asal yang memberikan potensi meluncur yang lebih baik dan menambah jarak penerbangan FP-1ER. Selain itu, sayap tersebut juga mempunyai bentuk yang sedikit berbeza, memberikan kawasan permukaan yang lebih besar. Sekali lagi, itu membantu dalam meluncur. Ia juga bermakna FP-1ER boleh membawa lebih banyak tangki bahan api berbanding FP-1. Terdapat juga spekulasi bahawa FP-1ER menggunakan sejenis sistem suntikan bahan api yang memberikan peningkatan jarak yang baik melalui kecekapan bahan api yang lebih tinggi. Namun, perkara itu masih belum dibuktikan lagi. Hanya sedikit sahaja yang telah dibuktikan. FP-1ER, walaupun dengan analisis awal ini, masih kekal sebagai satu misteri. Terdapat beberapa perkara lain yang kita boleh agak pasti. Pertama, FP-1ER yang telah dilepaskan oleh Firepoint adalah lebih baik daripada versi FP-1 yang diubah suai yang semua orang sangka Ukraine akan terima. Pada bulan Jun, Firepoint telah mempersembahkan versi dinaik taraf FP-1 di pameran Eurosatori di Paris. Pameran itu mendedahkan bahawa FP-1 memang telah dipasang dengan tangki bahan api tambahan, walaupun Firepoint mendakwa bahawa ini akan memberikan drone itu jarak sejauh 2,700 km. Itu kurang daripada sebulan sebelum serangan ke atas loji penapisan Omsk, jadi dalam hanya beberapa minggu, nampaknya Firepoint telah berjaya menaik taraf versi baharu FP-1 sekali lagi untuk menambah 800 km lagi kepada jaraknya.
Sama ada itu atau versi FP-FP1 yang dilihat di Eurosatori adalah drone yang berbeza sepenuhnya. Dan FP-FP1ER telah dirahsiakan sehinggalah ia terhempas di loji penapisan Omsk. Kedua, kita sekurang-kurangnya boleh menganggarkan harga FP-FP1ER. Seperti yang dinyatakan oleh Euromeden Press, FP1 asal menelan kos Ukraine kira-kira $50,000 setiap unit. FP1ER akan menelan kos lebih tinggi daripada itu kerana sayap yang besar dan tangki bahan api tambahan. Namun penambahan tersebut tidak akan cukup untuk menaikkan harga FP-FP1ER melebihi senjata jarak jauh utama Firepoint yang lain, iaitu FP-FP5. Hibrid peluru berpandu jelajah itu mempunyai jarak yang hampir sama dengan FP1ER, tetapi ia datang dengan tanda harga sebanyak $500,000. Nampaknya sangat berkemungkinan Ukraine boleh membeli beberapa FP1ER dengan harga sebuah FP-FP5 menunjukkan harganya sekitar $100,000. Mungkin kurang daripada itu. Semuanya bergantung kepada sejauh mana tangki bahan api dan bahan sayap menyumbang kepada tanda harga $50,000 bagi FP1 asal. Apa yang Rusia lihat di sini ialah sebuah drone yang mempunyai keupayaan untuk menyerang ratusan sasaran dan boleh dibina dengan sebahagian kecil daripada kos sebuah peluru berpandu. Dan itu membimbangkan. Ini bermakna Ukraine mungkin dapat melepaskan kawanan besar FP1ER pada masa hadapan. Bagi segala perkara lain tentang FP1ER, kita hanya boleh membuat spekulasi. Misteri masih kekal, bermula dengan muatan drone itu. Versi asal, FP-FPD1 mempunyai muatan 60 kg yang bermaksud ia kekurangan kuasa letupan yang diperlukan untuk melakukan sesuatu seperti yang kita lihat di Omsk. Firepoint kemudian menaik taraf FP-FP1 untuk memuatkan 105 kg bahan letupan dan nampaknya FP-FP1ER menggunakan kepala peledak sebesar itu. Kemungkinan besar tetapi belum disahkan. Malah ada kemungkinan bahawa kepala peledak FP-FP1ER sedikit lebih besar walaupun itu bergantung sama ada sayap yang diubah suai dan tangki bahan api tambahan boleh mengimbangi berat tambahan. Satu lagi perkara yang kita tidak tahu tentang drone baharu Ukraine ialah bagaimana sistem panduannya berfungsi. FP-FP1ER mungkin menggunakan gabungan navigasi satelit dan inersia seperti yang anda jangkakan untuk senjata jenis ini. Namun begitu, Rusia mempunyai sistem peperangan elektronik yang boleh mengganggu isyarat satelit dan sebuah drone yang bergerak beberapa ribu kilometer memberikan banyak peluang untuk gangguan isyarat itu berlaku. Navigasi satelit sahaja akan menjadi satu risiko. Jadi, ada kemungkinan terdapat sejenis AI digunakan pada FP-FP1ER. Apa sebenarnya AI itu? Tidak diketahui. Dengan andaian, ia memang wujud. Tetapi, adalah penting untuk diperhatikan bahawa FP1 yang dipertingkatkan yang dipamerkan di Eurosatori juga disertakan dengan dakwaan daripada Firepoint bahawa drone mereka telah mula menerima sistem AI. Sekali lagi, tiada butiran dibudikan, tetapi adalah masuk akal untuk menggunakan AI pada drone yang boleh terbang sejauh 3,400 km sekurang-kurangnya untuk mengatasi kemungkinan gangguan isyarat yang boleh menyebabkan keseluruhan penerbangan menjadi sia-sia. Akhir sekali, ada satu lagi perkara tentang FP-FP1ER yang kita pasti tahu. Jet pejuang terbaik Rusia pun tidak dapat menghentikannya di Omsk. Tidak lama selepas serangan Omsk oleh Ukraine, gambar dan video mula tersebar di media sosial yang kelihatan menunjukkan bahawa Rusia telah menghantar Su-57 untuk menghentikan drone Ukraine. Su-57 sepatutnya menjadi jet pejuang generasi kelima Rusia. Walaupun terdapat banyak keraguan tentang kualiti kerangka pesawatnya yang nampaknya meletakkannya di tahap tertinggi generasi keempat. Namun begitu, ini adalah jet pejuang terbaik Rusia dan gabungan kelajuan serta kuasa tembakannya sepatutnya lebih daripada cukup untuk menghentikan hampir mana-mana drone Ukraine. Tetapi Su-57, Rusia telah gagal beberapa kali. Euromeden Press mengatakan bahawa Ukraine telah menghantar kira-kira 7 drone ke Omsk semasa serangan pada 6 Julai yang bukan sahaja memberikan Su-57 Rusia banyak sasaran tetapi juga meningkatkan kemungkinan drone-drone itu muncul pada sistem radar Rusia. Malah, Michael Bonnet, seorang penganalisis di R&D, menunjukkan bahawa Rusia telah mengerahkan kedua-dua Su-57 dan A-50 AWACS atau pesawat sistem amaran dan kawalan udara untuk menangani drone Ukraine. Bonnet berkata bahawa ini adalah kali pertama kita melihat gabungan ini dan ia menunjukkan
bahawa radar Rusia telah mengesan drone Ukraine datang jauh sebelum mereka tiba di Omsk. Drone FPFP-1 itu bergerak perlahan dan akan mengambil masa berjam-jam untuk sampai ke Omsk. Kecuali pesawat E-50 dan Su-57 berada di udara 24 jam sehari yang sangat tidak mungkin memandangkan jumlahnya yang sedikit. Ini bermakna drone FPFP-1 ini telah dijejaki selama beberapa jam untuk membolehkan pesawat berlepas, kata Bonnet. Namun begitu, drone FPFP-1ER baharu Ukraine berjaya mengelak daripada apa yang sepatutnya menjadi kemusnahan pasti. Itu mungkin kerana ia adalah sasaran kecil yang boleh terbang pada altitude rendah. Walaupun drone itu masih boleh dilihat pada beberapa radar Rusia, terbang rendah bermakna jet pejuang Rusia terpaksa turun ke altitude yang tidak selesa untuk berdepan dengan drone tersebut. Jelas sekali, Su-57 gagal dalam tugasnya. Untuk terbang serendah ini, menunjukkan betapa sukarnya drone-drone ini untuk dikesan, tambah Bonnet. Inilah yang kini nampaknya dihadapi oleh Rusia. Sebuah drone Ukraine yang baru sebenarnya adalah versi baharu daripada drone sedia ada yang boleh terbang sejauh 3,400 km, menghantar muatan besar dengan tepat dan boleh mengelak pertahanan udara serta mengelak jet pejuang terbaik Rusia. Itu adalah mimpi ngeri untuk Putin. Dan kita telah melihat hasil daripada mimpi ngeri itu berlaku di Omsk. Kita akan dedahkan apa sebenarnya yang dilakukan oleh FPFP-1ER di kilang penapisan Siberia itu. Tapi sebelum itu, ini adalah peringatan bahawa anda sedang menonton The Military Show. Jika anda mendapat maklumat daripada saluran kami, jangan lupa untuk melanggan dan tekan loceng notifikasi untuk melihat lebih banyak video kami. Mari kita kembali kepada loji penapisan Omsk. Kami telah membincangkan secara mendalam tentang jenis drone yang digunakan oleh Ukraine untuk menyerang loji penapisan itu yang terletak di Siberia. Tetapi kami belum memberitahu anda tentang hasil serangan tersebut. Keputusan itu penting. Semua reka bentuk semula dan spesifikasi yang mengagumkan di dunia tidak bermakna apa-apa, melainkan drone baharu Ukraine itu boleh menyebabkan kerosakan apabila ia sampai ke sasarannya. Dan memang betul, drone Ukraine benar-benar menyebabkan kerosakan. Ukraine memilih loji penapisan Omsk atas beberapa sebab. Jaraknya adalah salah satu sebab, sudah tentu. Apa cara yang lebih baik untuk menunjukkan kepada Rusia bahawa mereka kini berdepan ancaman baru selain menghantar ancaman itu ke loji penapisan yang terletak kira-kira 2,500 km dari Ukraine? Rekod jarak telah dipecahkan dengan serangan drone di Omsk dan itu sendiri sudah menjadi satu mesej. Tetapi yang jauh lebih penting, loji penapisan Omsk adalah yang terbesar di seluruh Rusia, menyumbang kira-kira 10% daripada keseluruhan penapisan minyak negara itu, lapor Euromaidan Press. Omsk membekalkan lebih separuh daripada semua bahan api kenderaan yang digunakan di daerah Persekutuan Siberia dan mampu memproses 22 juta tan metrik minyak mentah setiap tahun. Serangan Ukraine bukan sahaja menyasarkan loji penapisan itu. FPFP-1ER membuktikan ketepatannya dengan memusnahkan sepasang unit penyulingan di Omsk yang digabungkan membolehkan pemprosesan 50,000 tan minyak mentah setiap hari. Imej satelit yang muncul sehari selepas serangan 6 Julai menunjukkan bahawa drone Ukraine berjaya mengenai loji penapisan itu sebanyak 4 kali. Unit Elu AVT-11 yang diserang oleh Ukraine sahaja mempunyai kapasiti 8.6 juta tan metrik minyak mentah setahun dan kini menjadi bangkai yang terbakar. Saluran paip proses juga telah terkena serangan di Omsk. Apa yang kita lihat di sini adalah tahap ketepatan yang membuatkan kita tertanya-tanya sama ada FPFP-1ER hanya bergantung pada navigasi satelit dan navigasi inersia sahaja. Drone Ukraine telah bergerak beribu-ribu kilometer dan menyerang sasaran yang sangat spesifik yang tersembunyi di dalam sebuah fasiliti yang luas. Itu adalah satu tahap ketepatan yang tiada siapa jangkakan dan ia menambah lagi spekulasi tentang kabar angin penggunaan AI dalam penetapan sasaran yang sedang hangat diperkatakan. Kabar angin mengenai FP-1ER diketepikan, kita tahu bahawa drone Ukraine telah menyebabkan kerosakan yang sangat dahsyat. Dalam laporan susulan, Reuters mendedahkan bahawa Rusia terpaksa menghentikan pemprosesan di loji penapisan Omsk untuk satu tempoh masa yang tidak dinyatakan. Proses penyelaian dan pembaikan kerosakan sudah pun dijalankan di fasiliti tersebut dan apa-apa kerja pembaikan yang perlu dilakukan
terpaksa dijalankan dalam suasana sekatan barat menjadikan ia lebih sukar berbanding sebelum ini untuk Rusia mendapatkan komponen yang diperlukan bagi menjalankan pembaikan. Dengan FP1ER Ukraine baru sahaja memutuskan nadi bahan api Siberia dan ia dilakukan pada jarak yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Itu membawa kita kepada apa maksud semua ini untuk masa depan. Pertama, kempen serangan Ukraine terhadap loji penapisan baru sahaja menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Menyerang kilang penapisan minyak terbesar Rusia adalah satu mesej yang Putin tidak boleh abaikan. Tetapi, ia berlaku selepas kempen serangan terhadap loji penapisan yang semakin memuncak yang telah menyebabkan Rusia berada dalam keadaan krisis. Dengan serangan ke atas Omsk, Ukraine kini secara rasmi telah menyerang kesemua 11 kilang penapisan minyak terbesar di Rusia, lapor media United 24 pada 7 Julai. Itu adalah satu pencapaian strategik kerana kilang penapisan Siberia Rusia sepatutnya tidak berada dalam jangkauan Ukraine. Kini, ia sudah berada dalam jangkauan. Dan apa maksudnya untuk Rusia? Ialah kempen serangan ke atas kilang penapisan yang sudah pun menyebabkan banyak masalah kewangan dan domestik akan menjadi jauh lebih bermasalah. 11 kilang penapisan yang telah diserang oleh Ukraine mempunyai keupayaan pemprosesan minyak mentah gabungan kira-kira 156 juta tan setahun. Itu belum termasuk kilang penapisan yang lebih kecil yang turut diserang oleh Ukraine. Sebaik sahaja FP1ER memasuki pengeluaran besar-besaran, kilang penapisan yang paling jauh dari Ukraine kini menjadi sasaran sah untuk serangan berulang seperti yang telah dilakukan oleh Ukraine terhadap kilang penapisan yang lebih dekat dengan sempadan. Dalam erti kata lain, kita menjangkakan serangan berganda ke atas Omsk akan berlaku tidak lama lagi. Lebih banyak serangan ke atas kilang penapisan bermakna tahap baharu krisis bahan api yang sedang dihadapi Rusia boleh dicapai. Krisis kuis Todudu sudah pun merebak dengan meluas dan mendalam di seluruh Rusia. CNN melaporkan bahawa krisis yang bermula di Crimea akibat program sekatan logistik Ukraine telah merebak sehingga hampir semua 83 wilayah Rusia terjejas dalam satu cara atau yang lain. Barisan di pam minyak kini begitu panjang sehingga mengambil masa berjam-jam untuk menunggu giliran di stesen minyak. Dan dalam banyak kes, masa menunggu itu hanya berbaloi dengan sekatan petrol yang menyebabkan rakyat Rusia biasa tidak dapat mengisi penuh tangki kenderaan mereka. Harga semakin meningkat apabila stok bahan api semakin berkurangan dan terdapat rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat Rusia yang kadang-kadang membawa kepada pergaduhan. Tindak balas Rusia terhadap semua ini adalah dengan mengharamkan setiap jenis ekspor bahan api utama. Pada 8 Julai, berita tersebar bahawa Rusia telah mengharamkan ekspor diesel bersama dengan ekspor bahan api jet. Itu berlaku selepas larangan ekspor petrol yang sepatutnya berlanjutan sehingga akhir Julai, tetapi sangat berkemungkinan akan dilanjutkan. Dan bagaimana kita tahu? Rusia telah mengumumkan bahawa mereka akan mula mengimport petrol dan produk petroleum lain pada bulan Julai. Dan sebuah negara yang perlu membeli bahan api sudah tentu tidak berada dalam kedudukan untuk mula menjual semula. Rusia fikir mereka boleh pulih daripada krisis ini. Ukraine baru sahaja menunjukkan kepada Rusia bahawa sebarang pemulihan tidak akan berlaku. Sebuah drone jarak jauh yang baru kini berada di udara dan ia membuka lebih banyak serangan ke atas loji penapisan berbanding sebelum ini. Dan bukan hanya loji penapisan, segala-galanya di Rusia sehingga ke Siberia telah menjadi sasaran. Yayasan Kajian Strategik dan Antarabangsa Georgia mempunyai peta interaktif yang menarik. Pada peta itu, kita dapat melihat setiap pangkalan tentera yang dimiliki Rusia di wilayahnya sendiri serta di tempat lain. Kebanyakan pangkalan ini tertumpu di bahagian tengah dan barat Rusia, malah jumlahnya kelihatan mencecah ratusan. Tetapi, kira-kira sepertiga perjalanan merentasi wilayah Rusia di selatan, kita dapat melihat Omsk. Dan apa yang kita tahu sekarang ialah FP1ER Ukraine benar-benar boleh menyerang segala-galanya di sebelah barat wilayah itu. Dan ingat bahawa Omsk terletak 2,500 km dari Ukraine. FP1ER masih mempunyai 900 km lagi jarak operasi, jadi ia berkemungkinan mampu menyerang kumpulan pangkalan yang Rusia telah bangunkan di sebelah timur kilang penapisan Omsk. Itulah aspek drone baharu ini yang mungkin Putin sendiri tidak ambil kira. Serangan kilang penapisan Ukraine telah menarik perhatian utama, tetapi setiap pesawat yang Rusia miliki di pangkalan yang melancarkan peluru berpandu dan bom gelongsor ke Ukraine kini telah menjadi sasaran. Perkara yang sama juga berlaku untuk dipot peluru dan kemudahan industri ketenteraan. Sudah tentu,
Menyerang jenis sasaran seperti ini bukanlah perkara baru bagi Ukraine. Seperti yang dinyatakan oleh media United 24 dalam artikel bertarikh 9 Julai, Ukraine telah menyerang 6 kilang utama pengeluaran peluru berpandu Rusia sejak bulan Mac. Tetapi perkara yang perlu diingat di sini ialah hanya pada bulan April, Ukraine mendakwa bahawa mereka telah memperluaskan jarak serangan sebanyak 2,5 kali ganda sejak permulaan perang sehingga mencapai 1,750 km. Hanya beberapa bulan kemudian, jarak itu hampir digandakan. Itulah intipatinya. Jangkauan Ukraine telah berkembang lebih jauh dan lebih pantas daripada apa yang mereka sendiri sangka mampu dicapai. Tidaklah tepat untuk mengatakan bahawa segala-galanya di Rusia telah menjadi sasaran disebabkan FP1ER. Tetapi, segala-galanya di Rusia yang mungkin sedikit pun berkaitan dengan pencerobohan Putin, itu sudah menjadi sasaran yang sah. Strategi serangan jarak jauh Ukraine baru sahaja meningkat ke tahap seterusnya dan Rusia sedang berusaha sedaya upaya untuk menghentikannya. Terdapat laporan bahawa Rusia telah mula menggunakan alat pengacau isyarat yang kuat yang dikatakan mampu memutuskan isyarat satelit Starlink yang digunakan oleh drone Ukraine. Jika itu benar, mereka gagal menghentikan FP1ER yang dihantar ke Omsk. Ini satu lagi petunjuk bahawa AI sedang digunakan. Dari segi pertahanan udara, Putin telah mengarahkan supaya pembuatan sistem pertahanan udara baharu mesti menjadi keutamaan untuk industri Rusia. Itu akan menjadi satu tugas yang sukar, memandangkan masalah pertahanan udara Rusia bukanlah sesuatu yang baru dan serangan di Omsk telah mendedahkan bahawa ia adalah masalah yang lebih besar daripada apa yang difikirkan oleh sesiapa pun. Saiz Rusia telah lama digunakan oleh Ukraine untuk menentangnya. Sekarang, dengan FP1ER, bukan sahaja sudah sedia, malah terbukti berkesan dalam pertempuran, apa yang dahulunya merupakan kekuatan terbesar Rusia boleh menjadi kelemahan yang menyebabkan Putin kalah dalam perang. Inovasi menjadi teras kepada segala yang dilakukan oleh Ukraine dan FP1ER adalah contoh yang sempurna. Tetapi, jangan lupa tentang barisan hadapan. Dengan begitu banyak tumpuan diberikan kepada serangan Ukraine ke kawasan belakang musuh, mudah untuk terlupa bahawa terdapat kecemerlangan yang sama di barisan hadapan seperti dalam aspek jarak jauh strategi Ukraine. Anda mahu contoh? Ukraine baru sahaja menukar tiang pagar menjadi satu ancaman mutlak untuk pasukan darat Rusia. Kami tahu anda ingin mengetahui lebih lanjut dan anda boleh, jika anda menonton video kami, untuk melihat apa yang telah Ukraine hasilkan. Dan jika anda menikmati video ini, tekan butang langgan sekarang juga. Kami ialah The Military Show dan kami menyediakan liputan seperti ini setiap hari. Terima kasih seperti biasa kerana menonton.